Korang cuba teka kali ni Amira dekat mana. Jom ikut Amira one day trip di Forest Island Penang. Masa Amira pergi tu, setiap sudut korang boleh ambil gambar. Siap ada Penang Bridge lagi tau. Korang nak tahu, package ni hanya untuk 4 jam sahaja dari pukul 4 sampai pukul 8. Jadi, korang boleh enjoy semua aktiviti dekat sini. Ni pula diorang mandi dalam Cinet Jacuzzi. Amira pun, apa lagi, mandikan diorang sekali. Diorang cakap, you jam, I jam. Tapi Amira tak jam. What? Bila dah sampai di Forest Island ni, wah, sangat cantik rupanya. Tak sangka ni makan dekat sini pun best. And then, diorang bagi fresh. Udang tu, sotong, semua fresh. I rasa macam tak puas pula makan kat sini. Masa Amira pergi ni, trip wanita. Jadi, kalau korang nak plan datang sini, kena book awal-awal tau. Yang paling rare, korang boleh main pickleball dekat sini. And then view dia cantik sangat. Boleh juga korang nak layan sunset. Kalau yang couple tu mesti suka kan. Amira happy sangat masa ni. And trip ni sangat syok. Lepas tu, pada waktu malam, kita akan lalu Q1, Q2. Yang ni dekat area Queens Bay. Pergi book sekarang di Forest Island. Bye-bye.